Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua, sihat? Terima kasih kerana klik video kecil je. Jangan lupa like, komen, subscribe. Okay. Pasu Amara. Pasu Amara. Okay, cerita ni dah episod 13 malam ya. Ya, begitulah. Sinatra dah kembali. Si Misa dengan Pak Su balik daripada hospital. Time tu juga lah Sinatra balik. Dan si Misa berlakon yang dia konon adalah isteri kepada Daus. Dan terkejut. Dia kahwin? Kita begitu air pun. Si Pak Su kata, kenapa dia nak berkata you? Kita habis putus tunang je, terus kahwin. Dan saya tak, dia dah kepentingan pun nak beritahu ex ayah yang saya nak kahwin. Macam itulah. So macam itulah kisahnya. Si Misa balik ke rumah Pak Su, dia dah berpantang di situ, tapi lepas tu dia keluar balik lah, dia pergi ke Taska balik. Sebab apa? Dia kata dia tinggal dalam berpantang, lepas tu dia rasa macam tak selesa lah. Dia kena sentiasa pakai tudung, lepas tu dia nak susukan baby lagi, so dia rasa macam tak selesa. So dia minta diantar balik ke Taska dan Pak Su buat. Okay. Lepas tu saya tahu lah cerita ni ada kelakar-kelakar punya, lepas tu ada macam kadang geram punya. Bila Sinatra datang lagi balik, masa si Misa nak dihantar ke Taska, datang lagi si Sinatra. Lepas tu si Misa kata, oh ini ke tukang urut yang hari tu? Pasangan dia balik, kita sempat pun urut air. Di situ lagi si Misa berlakon yang konon-kononnya, sian anak dia, dia baru lahir-lahir je, dah ada penyondol yang tu. Misa kata, kalau orang tinggal berpantang, kadang-kadang ada yang meroyan. Apalagi, kita takut-takutkanlah si Sinatra dia balik. Bila diorang dah balik, punyalah ketawa diorang. Saya terketawa sekali. Macam real je si Umi Nazira dengan si Q Haider ya. Okay. Dan si Wafi dah dikeluarkan daripada ini sebab Misa tarik balik dia punya sekatan tu, dan dia pun dah berjumpa dengan anak dia, dan dia pun rasa macam menyesal. Macam itulah episod semalam. Dia pun dah bagi sepenuhnya hak penjagaan kepada si Miza, dan macam yang kita tahulah si Wardah ni kan tak mengandung. So, tapi masalahnya sekarang si mak dia tahu kalau si Wardah tu tak mengandung. Jadi mak si Wafi suruh Wafi tuntut hak penjagaan anak pada Miza. Sedangkan si Wafi dah bagi sepenuhnya hak penjagaan anak kepada si Miza. Kenapa nanti dia akan jadi macam si Natra ni akan jadi peguam si Wafi? Sebab bila dia tahu kalau sebenarnya si Wardah itu tak mengandung, so dia punya kepala otak tu berpusing semula. Sebelum ni dia dah reda, dia macam dah insaf dah. Tengok cerita episod semalam, si Wafi ni macam dah insaf, pergi masjid, solat, macam insaf lah. Dia kata saya dah gagal jadi seorang suami, dah gagal jadi seorang ayah, so dia nak macam dia amarah dia kepada Misa tu dah hilang. Okay, sebab dia takut nanti makin lama makin si Misa tu hilang. Dan salah satu sebab dia juga adalah dia tahu, dia yakin kalau dia akan menjadi seorang bapa daripada anak si Wardah. So sebetulnya mungkin bila dia tahu dia Wardah tak mengandung, situlah baru dia berpusing. Sebab nampak dalam trailer dia nak menuntut hak penjagaan sepenuhnya kepada Misa. Dan si Gedi itu, si Gedi minta malu si Gedi ni weh. Serius cakap. Minta malu weh. Dah tahu si Pak Su dah tak layan dia, tak mau dengan dia pun. Dia minta maafkan. So Pak Su kata okey, saya maafkan. Lepas tu kalau dia dah maafkan tu maksudnya tak payah hubungi lagi, tak payah kontak lagi. Dia dah block dah. Dia dah block si Natra. Tapi ya, nama pun si Gedi, orang tak malu. Dia bawa mak bapak dia pergi rumah si Daus. Lepas tu, dia melisi si Daus weh. Buat apa Natra? Saya tak setuju apa-apa pun. Dia pergi melamar, dia merisi si Daus. Sebab konon dia tak jadi kahwin dengan tunang dia, tak jadi kahwin kan. Dan dengar kata tunang dia yang putuskan hubungan tu. So, sebetulnya dia terhege-hege dengan si Daus. Wah, dasar kau Gedi. So, begitulah episod semalam. Ada kelakar-kelakarnya. Si Misa tanyalah si Daus, Tanah ke terima balik si Natra ni? Dia kan dah balik, cakap tanah. Kenapa? Takut dikecewakan lagi ke? Cakap tak.
Tapi dia dah perempuan tu ada pilihan hatinya. Gitu. Betul Lepas dia. bisa cakap mesti perempuan tu sangat bersyukur dapat suami macam Pak Su. Dia kata tak, bukan perempuan tu yang bersyukur, tapi saya yang bersyukur kalau dapat dia. Dia tu maksudnya Miza lah. Pak Su dalam cerita ni okey lah. Dia ambil si Wafi, jumpa si anak dia dengan Miza dari jauh memerhati. Macam okey lah, menjadi suami tu sangat-sangat inilah Pak Su. Dengan cara dia jaga baby, okey lah, calon suami yang sangat-sangat sesuai untuk Miza. Mak lampir pula, dia jadi stres. Stres mak lampir. Sebab apa? Followers dia nak si Amara je. Dia kata, kami nak tengok Amara je, bukan nak tengok makcik. So ada yang unfollow. Di situ dia minta tau. Dia nak Amara tu balik ke rumah tu. Sebab apa? Untuk dia jadi ini je lah, jadi model. Sebab kalau tak, nanti netizen tak nak tengok live dia, unfollow makcik mak lampir tu. So sebab itulah mungkin ada trailer dia yang si Amara kena dera lagi. Sebab apa? Makcik mak lampir ni, followers dia lari. Dia kata, kami nak tengok Amara, bukan nak tengok makcik ni. So dia akan pujulah suami dia tu ambil anak dia balik. Walaupun suami dia kata, awak dah dera dia, nak lagi si Pak Su pun, dah berasa dia, kata kalau awak dera lagi, ada orang buat report, nanti bukan takat bisnis you je yang lingkup, dengan you sekali masuk dalam penjara. Macam tu kau. Macam tak ada yang macam, geram, tak ada. Macam semalam si Wafi jumpa anak dia pun, saya tengok pun sedih je tengok ni si Miza, si Wafi tu. Dia macam insaf seketika. Tapi macam biasalah, dia akan insaf seketika je. Jangan lupa like, comment, subscribe.